Ibu saya pesan kepada adik saya duit dalam bank ke adik sakit. Mental bila ibu meninggal, adakah duit itu jadi hibah atau jadi pusaka? Katanya tuan harta, kalau aku mati, harta aku gini-gini, ke ni. Faham lagi? Nah, dengar mana? Faham dengan soalan, faham jawapan. Bila dapat jawapan lagi, mudah faham. Bila mudah faham, simpan kemah-kemah. Kata tuan harta, orang lain tak masuk campur. Kena tuan harta yang kata. Kalau aku mati kat gini, mak kata, kalau aku mati kat gini, lepas aku mati bila-bila, after I die tomorrow, kau anda lah. Tapi maksud gitu. Lepas aku mati, lepas aku tak ada bila-bila, lepas aku meninggal dunia, harta aku ni beri kepada orang ni. Baik, perkataan dia tu kita tengok dulu. Kena dua benda kena tengok. Pertama, dia ada harta. Tak ada sekepeng, habis, deny. Tak pakai, kosong tadi. Soal layang, faham? Ada harta, ada okey, ada harta. Okey, ada harta. Si mati ada harta. Baik, beri kepada orang ni. Orang ni tu siapa? Kena reti tu. Siapa orang tu? Kalau orang itu bukan waris, kalau aku mati ke orang ni, bukan waris. Faham lagi? Bukan waris. Cucu, kawan-kawan, jiran, kawan lama. Faham tak? Bukan anak akak, pok akak, bukan waris. Faham lagi? Kalau bukan waris, maka lulus 1/3 daripada jumlah seluruh harta si mati dapat ke kata. Contoh seluruh harta dia kalau kira nilai dengan mah, dengan piti, dengan barang yang ada ni, kalau dinilai 90,000 contoh, maka lulus kepada orang yang disuruh beri tu yang bukan waris 30,000 maksimal. Faham tak ke? Ingat tak? Kalau yang disuruh beri tu waris, tidak sah. Kalau aku mati ke anak aku hak ni, anak dia tu waris tak? Waris? Tak sah. Siapa kata tak sah? Nabi kata tidak ada apa? Tidak ada wasiat la wasiyata lil waris, tidak ada wasiat kepada waris. Waris Allah sudah tuduh dalam Quran, orang ni 1/8, orang ni 1/6, orang ni 1/4, orang ni 1/2, orang ni 2/3. Siap dah, faham lagi? Jadi kalau ayah kata kalau aku mati ke bini aku lah semua, tak sah. Faham baik? Dah. Kalau aku mati mak kata anak aku buat busu 100,000, tak sah. Pasal anakmu waris. Dia makan ikut saka hak Tuhan bagi dah. Faham tak? Kalau dia anak laki-laki satu dapat 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Ayah 1/6, mak 1/6. Faham tak ke? Isteri 1/8 kalau ada anak, tak ada anak 1/4. Suami 1/4. Faham? Kemah dah. Selesai masalah. Kita dah turut mayat tu. Aku dengar diri mak besar suruh pergi kaku. Tak dengar itu. Ambil belaka tu audio, video, MP4, MP3. Ada orang lagi tulis kemung lah. Padahal tak sah. Mak dia kata ni gelang aku ni hak takut aku pakai ni 15,000 ni ambil kemung long kalau aku mati boleh kemung. Kau bawa ke kat long. Tak sah.